Kalau ada orang datang dan kita bagi hadiah setiap hari, mesti kita cakap terima kasih kan? Sekarang cuba kita fikir, Allah bagi kita bukan satu dua nikmat, tetapi beribu nikmat yang kita gunakan hari ini. Tapi jarang sekali kita sebutkan terima kasih pada Allah SWT. Masalah sekarang bukan Allah yang kurang bagi, tetapi kita yang selalu menerima sehingga lupa untuk menghargai. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Al-Quran ni bukan sahaja perintah dan juga larangan, tetapi ia adalah satu hadiah daripada Allah SWT. Itulah rahmat Allah SWT. Itu tanda Allah ambil berat pasal kita. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah ciptakan kita, tetapi Allah tak biarkan kita hidup tanpa panduan. Kalau Al-Quran tu menjadi satu bebanan ke atas kita, tak mungkin Allah mulakan dengan Ar-Rahman 'allamal Quran. Tapi disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran itu bukan sahaja untuk dibaca, tetapi untuk difahami dan untuk diamalkan. Dia yang cipta kita, dia yang bagi kita, bukan sahaja untuk bercakap, tapi untuk berhubung dengan orang. Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Kita lupa siapa yang bagi kita mata untuk melihat, yang bagi udara untuk bernafas. Allah ulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa Allah ulang banyak kali? Kerana manusia ni lihat nak sedar. Jadi bangunlah dan sedarlah dan ucapkanlah terima kasih kepada Allah sebelum nikmat itu ditarik.